Podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh SPS Realtors. Untuk hemat jual beli rumah, sila hubungi mereka di 86888676. Selamat datang ke podcast Dia Betul. Saya Bena. Saya Haida. Saya Toy. The Wimba. Apa nak kelanggar boleh berbual apa? Tempo lagi. Tempo Kita ada podcast lah. Ya betul. Terima kasih kerana masih bersama kami di Biar Betul Kru BBC. Yes. Welcome back, guys. Welcome back. This is what we call Monday Blues. Bukan Monday. Bukan Monday. Ni dah Wednesday pun. Oh, ya. Maafkan saya. Blues Blue film. Okay, blue. Ui. Straight away Dah tak ada gigi. Open lah kira. Open. Itulah dah dulu punya zaman diorang selalu cakap kan, kau tengok blue, kau tengok blue tape. Oh, blue tape. Dulu aku taekwondo Ya, ada white belt. Lepas white belt, Brown belt. dia pergi ke yellow belt. Tapi in between, after grading of white belt, dia ada yellow tape. Kira kan in between of white and yellow. Jadi white belt and yellow tape. Okay. So lepas white yellow tape, yellow belt. Lepas yellow Yellow brown tape. Brown. green. So yellow green tape. Magenta. Lepas tu green belt. Lepas green belt, maafkan aku kalau salah, aku lupa betul. Okay. Lepas green tak salah aku blue. So green dengan blue, in between kena ada blue tape. Jadi blue tape. That's where you go in. But kenapa the term blue? Ini idea pandai ada. Asal pon blue Because apa kau sangat? Kau fikir. Tak boleh fikir. Tak okay. Aku don't have the right answer lah. But I don't have a fake answer. Wrong answer only lah. Wrong answer only. Tabak Okay. Aku rasa because before the beginning of every movie, dorang ada the blue screen. Tu macam kasih warning lah. Ingat bila orang tengok dia blue balls. Ui, they are supposed to not get blue balls. Not get Lepaskan. Ui. Okay, cerita sebenarnya begini. Ui. Oh, dia Google. Background lagu sikit lah. Oi. The term blue is used to describe pornographic content, including films, because of a historical association with censorship and explicit content. Several theories suggest the connection to blue, including blue-tinted films used to censor or indicate risk material, and the use of blue pencils for marking censored sections in manuscript. So ni bila Aryan punya time lah, manuscript. Oh, Aryan lah. Anak Syaruk. Apa Aryan apa manuscript? Manuscript. Apa? Sanskrit salah. salah. So but he's a censorship, dia blue lah. Blue label lah. Blue label. Weh. Cantik lah. Ya, bagus. Ini bukan black label Oh. Ya, Jadi Jadi tahu. Ya, kita baru habis lah school holiday. By the time episode ni dah publish. Teranjak aku cakap, kena cakap baru habis apa. Entah tu. Baru habis school holiday. Ya. Jadi Anak aku baru rush me homework tu. fresh homework. At least dia buat lah. Anak kau? Tak ada homework. Jadi because this is an episode where we do right after
June holiday. June holiday. Ramai mak bapak tengah happy Weh, Sal. pasal anak-anak dia balik sekolah lah. Penat jaga anak kat rumah. Tak, korang tak? Tak juga. Penat kan? I thought that's the Tak. the Aku tak jugalah. I'm bittersweet lah. Ada parents macam both not looking forward to going back to work also. Oh. Because bini kau teacher, tak kira. Teacher June holiday kan. Kau tak kira. Aku pun teacher. Oh, kau teacher. Yes. Aku mengajar biological Karate lah. karate, Taekwondo sorry. taekwondo. Lagi? Tak lah. Aku happy lah diorang kat rumah. Kau happy? Because aku jarang kat rumah. So it doesn't affect you lah. Doesn't affect me. But the thing is, bila diorang sekolah tu, aku macam rasa rindu lah. Because bila aku bangun pagi nak pergi sekolah, pergi kerja, diorang tak ada lah. Aku akan hantar diorang pergi sekolah lah. Tapi dalam keadaan aku 25% lah. 25%? Dengan hypnagogic lah. Hypnagogic. Buat siapa tak tahu, pergi Google apa tu hypnagogic lah. Macam nak eja pun kau Google macam nak eja. Kita ada macam 2-3 episod buat hypnagogic. Hypnagogic is our motto. Ya, betul motto. Jadi motor aku lain. Honda. First. Hopefully not the last Cannot. Won't be the last. Won't be the last. Honda Forza lah. Apa? Pasal cannot. Baik kita buat competition lah. Tak nak The most tembak ni benda yang kena bangga. the most tembak belanja teh. Dah confirm. So pada aku bila dorang sekolah tu yang aku 25% nak kena hantar dorang, bila aku payment dengan 25% itu yang bila dorang holiday aku suka lah. Aku tak payah hantar dorang. Tak penat lah. And aku bangun tidur aku dapat bila aku bangun tidur sebelum pergi kerja aku dapat jumpa dorang. And I have to give it to anak aku yang nombor 3 ni. Shout out to Hani lah. Shout out to Hani lah. Dia yang akan preparekan aku kopi dan makanan aku untuk bawa pergi kerja. Bestnya. Bila dia Masya Allah. jadi bila holiday dia akan buat lah. Besar sikit. Dia suka lah. How is she again? How old lah? Dia primary 4. Is the thing that dia suka buat. Yes, the thing is dia suka buat. Bukannya aku suruh tau. For example, kalau aku buat sendiri ataupun bini aku buat, dia bila dia ada, dia akan rasa hampir lah. Why you never tell me I want to do? Macam itu. Jadi dia suka macam kepo-kepo lah kat dapur nak buatkan. Dia banyak ikut bini kau? I mean, she likes the kitchen. Yes, she likes cooking and all that. Yes, correct. Yes, dia nombor 3 memang banyak ikut bini aku lah. Dia suka tolong baking lah, apa semua. Senang cakap, dia suka mengepo lah. Dia suka buat benda-benda gitulah. Dia suka inline skating. Inline skating Baru punya story dah. Dia tu lah. So bila school holidays dia akan buatkan lah. And the good thing about tu dia is like bila dia nak buatkan kopi, sebelum dia pakai kopi flash. Aku tak bawa ni kat kereta. Flash aku kan. Sebelum dia tutup, dia akan kiss. Dia kiss. Dia smooth. Gitulah. Dekat flash tu lah. Dekat flash pintu opening gitu. Kono-kono macam manja, anak manja. Macam gitulah. So anak lelaki kau mungkin dia spit on it. Dia spit pijak-pijak. So tapi bila dah buka sekolah, of course lah, bini aku yang buatkan lah. Kalau bini aku kerja, akulah yang buat. Bini kau tak kasi kiss? Kasih juga. Kasih je. Bukan kat situ lah. More than kiss. More than that. Let's not go there. So and yang apa, anak nombor 1 ni dia ikut aku. In terms of bila aku bangun nak pergi kerja, aku tak nampak dia lah. Dia masih dekat alam hypnagogic dia. Aku tengok cara-cara dia macam kau. Macam a bit more dia yang dengar metal, dengan metal lah, dia music, yang main gitar, dia nak main music. And bila konsert, okay, Hub baru-baru ni ada event
Okay, dekat hub. Ya, aku pergi yang ada stadium yang kan? ada apa bubble lah, bola lah, whatever. Yeah. All this thing lah. Senang cakap for kids lah. free. But it's free. That's a good thing lah. And but bila pukul 7 ada concert. Ada live band. Back to back. So bila part concert tu, Kenapa maghrib tu? tahu lepas solat lah. Oh, pasal Kan maghrib pukul apa? 7:10 7:09 around there. Yes. Jadi lepas solat kita kita miss 2 lagu lah. Miss tu lagu. Bukan miss 2 rakaat So aku memang Bouncy Castle, sorry. Bouncy Castle. Bubble pula. So okay, aku memanglah minat konsert-konsert ni semua live band. Ingat Bouncy Castle? Best juga. Best Okay, Aku nampak lah yang dia lompat kat belon tu. Kita side track kepada Bouncy Castle lah. Aku pergi juga. Dia ada banyak Bouncy Castle, ada banyak those type of air punya Bubbles. Air balloons. fill up air. Yang ada satu I mean the thing yang fill up with air, so kau boleh bounce. Macam kau tu macam yang punching bag tu, macam kau punching bag ada. So there's this Macam one. Bui. Bukan punching bag. Bukan. Aku nak punch ni perut. There's this one station. Dia macam ular panjang besar. Yeah. Okay. Dalam air. Aku dah nampak budak-budak macam duduk kat atas gini-gini. Bouncing semua, ada bouncing. Aku pun try lah duduk. Bila aku duduk, aku ingat aku boleh duduk. Little that I know, the next moment aku try duduk, my butt dah hit the floor. It's on the football pitch lah. Tu aku dah kebawah. Aku tak expect untuk bawah. Aku dah tak boleh bangun. So aku suruh anak aku tolong lah. And aku tak perasan that was recorded because that was the time bila bini aku nak ambil video lah. Happen that aku pun tengah duduk. Aku tak perasan. Bila aku tengok video balik, bila aku duduk tu, aku dah jatuh ke bawah. My butt touch the ground. Bila aku tengok video balik, bila that happen, sebelah left and sebelah my right and dekat ujung ular tu, banyak budak dah ternaik, dah terlompat. Yelah. Dah terlompat, dah ternaik, dah terjatuh. Because aku dah duduk, it push the air to my left and right. Ni pun kat story, I think I saw it lah. Ada juga. Babe, anak kau naik yang slide tinggi tu, yang the highest slide. Slide dia naik. Itu best. Tapi the week before, dia bukan slide. Dia apa? Ni lagu suspense sikit lah. Pasal the week before bukan slide. Tu yang kau tak tahu. Aku pun tak tahu mana suspense ni. The week before, dia tinggi tau. Yang slide tu tinggi kan? Tinggi, nak kena panjat. Correct. Dari belakang. Exactly. Tapi the week before, bila aku pergi, dia tinggi juga. Bila dah panjat, kau tak akan boleh turun balik. Dah sampai atas, dia bukan slide tau. Please lah. Aku tak boleh fokus. Bunyi macam dia tengah gosok gigi. Kau kena tukar ni suspend. Sini je kita ada suspend lah. Ini bukan music, ni it's a game. Aku tengah Game apa ni? guess that music. Where is it from? Movie. Okay, kembali kepada cerita aku. Tapi bila dia dah climb sampai atas, tinggi dah sampai atas saja, tak ada slide. Habis? Dia kena lompat. Jadi bawah memang ada macam air kan. Yalah. Airbag lah. Airbag kan. But dia adakan extra lagi benda macam square that kind of sponge tebal. Macam for example, ada orang nak bunuh diri, Yalah. SCDF akan letak benda kat bawah tu semua kan. Adakan tu benda extra. Budak-budak kena lompat kat situ. Tak ada slide. Aku tengok Tinggi tau. tinggi. At least 2 stories lah. Yes, cakap ni dah next level sah ni. Ini tak boleh main-main sah ni. Mesti ada orang complain. Because ada orang lompat tak? When you there, budak-budak banyak lompat. Tapi there's one budak dah takut. Because dia tinggi apa? Dia tu turun. Okay, dengar. Dia tak boleh turun. Dia tak boleh reverse back. Because kau dah panjat. Macam wall. Yes, kau dah panjat. Dia steep. Kau tak boleh turun balik dekat tempat kau panjat. 90 degrees lah basically. Almost. Almost. It's not really 90 degrees, tapi dia steep lah. Senang cakap dia steep. Kau tak boleh turun balik. Kau turun balik kau boleh jatuh. Jadi sekarang budak tu dah start kat atas. And atas ada assistant. Ada orang jaga. The only way budak tu nak turun is terjun bawah.
Tonjok depan. Ini macam high Bukan confidence belakang ni. Because belakang tak ada sponge tau. Tak ada Yalah. sponge extra. Depan ada sponge extra. So the assistant dah pegang tu budak. Dia nak kena tolak. Because budak tu dah takut. Die dia kena tolak budak tu tau. Yeah. Kalau pada parent macam mana? That's why budak tu dah takut. So the assistant buat, okay guys, dia berkik kat orang yang kat bawah semua. Okay guys, come on, cheer for him. Give him a clap lah. Kasih tepuk-tepuk semua. Tu dia tolak budak tu. Ui. Wah, itu dah Budak tu macam nangis? danger. Tak. but Okay lah. tinggi sah, because when I came, I didn't see this part. Kalau aku nampak tu, I don't think I would let Adam go up lah. I don't think he would want to go up also. Ui. And Because then the slide, tukar slide. Yeah, the following week tukar kepada slide. Dia slide Aku pun agak ada orang complain. Yeah, because the slide pun is steep juga, the slide. Slide Aku was pergi, and that time aku pergi baru habis hujan, so basah. And aku nampak banyak budak, because bila kau dah turun tu slide, there's still some bailing the mattress tu lah kan. But because it was extra slippery, ada dah overshot terus jatuh on the ground. Ui. Okay, overshot jatuh to the ground, okay tau. Kau imagine kau slide, okay, kau pe kaki Macam tersekat tak straight, tersekat because of friction. Jadi kau pe kaki dah bengkok, ni kau ke atas, kau punya heel lah, so called macam dah ada friction. Kau boleh ke depan kepala. Yeah, boleh. Because it's steep tau. Yeah. Danger sah. Yes. Tapi yang lompat macam best tau. Lompat memang macam best. Ada orang buat sontan bom. Ui. So Itu untuk ball. older kids okay lah, but kalau macam 6 years old, 5 years old, is terrifying lah. Yes. Oh, diorang 5-6 years old yang main. Ada main manjat je. Macam Tak salah aku, umur anak kau pun ada lah. Ish. Yes. So aku tengok pun aku ngari jugalah. So kembali kepada yang live band. Aku memang suka tengok live band kan. So bila aku pergi kat depan, anak aku pun nak ikut. So basically dia tengah tunggu orang yang nak pergi ke depan, baru dia nak pergi ke depan. Dia malu. Yang anak first akulah dia. So dia memang nak sangat tengok live band. Dia nak sangat pergi konsert. Aku tak kasih. Tapi tu ada chance untuk dia tengok live band. Dia pergi depan dengan aku. Yang the second week pun dia Pergi tunggu sendiri. Tak, aku ada juga. Dia tunggu. Bila aku dah ke depan, baru dia ikut aku sampai kat dekat railing. So dia ambil video semua. I like this, suka. Cakap, oh kau aja yang ikut aku. Yang lagi dua tak Habis siapa yang main? Bushman. Oh tahu Bushman. Oh bukan So dia nak pergi konsert apa sebenarnya? Kau tak pergi? Aku tak tanya. Tapi the thing is, the bottom line is no, not yet. Oh ya, dia berapa? 16 kan? Sec 2. Sec 2 baru. Not yet lah. Baru 14 lah. Because kita dah tahu konsert punya the beauty part of concert and the ugly part of concert. Concert watching can be ugly. Can be. Ya. Aku tak tahu Sec 1 dah pergi. Sec 1 Konsert apa? Shahrukh Khan. Sec 1 Itu duduk lain. Boleh The ugly part is bila diri. Oh yeah. And that concert yang dekat apa nama dia? Hub pun. Ada mosh lah. Ada mosh. Ada. Aku pergi one time ada konsert juga. Ada mosh. Tak orang tengok. Dia dah mosh aku tengok. I mean crowd dia maybe ada 5-6 lah. But it's normal lah. Right? No. Yang Aku pernah nampak orang share story pun macam about there lah. yang tak, people. yang tak known lah, yang tak well known lah. Ada yang famous band main juga. Ya, that's why ramai sampai mosh. Because diorang ada kawan-kawan diorang yang ataupun followers lah yang ikut lah. Biasa. Okay lah, bagus lah. The Tampines Hub tu is free by the way. Kalau nak pergi boleh pergi. Nak tahu sampai bila? Ya. Ada nak tutup lah? Not sure lah. I think sampai school holiday lah. Macam nak pergi lah. Nampak macam best. Kalau kau nak pergi aku boleh extend kan. Sampai next holiday. Ya. Kalau aku pergi kau buat mosh. Tak ada, kita boleh minta tolong Faizal Manap extend kan lah. Tapi ada lagi tu apa? Komen yang ada remote control car punya kena tenang bola. Tu takkan boleh goal lah. Okay, the thing is dia boleh goal. It's called Rocket League. Kalau Rocket League. Rocket League lah. Tu kalau adults main boleh lah, but kids main macam mana? Budak-budak main. Apa game ni? Okay. It's just bola, a pitch. Goal post. Bola kecil gini. Bola kecil. Habis control by creator control. RCK. So you have to push the ball macam 3-on-3 or 4-on-4 lah. Jadi then you have to push the ball into the goal lah. It's not easy.
Tapi yang main budak-budak. Ya. Jadi bola kat situ, kita semua Bola tak bergerak. And to be fair, some of the creator pun macam kau nak buat dia turn right, dia tak turn right. So, some of the cast pun macam malfunction. kau beratur kan? Nasib baik time aku pergi yang dengan Adam tu, we were the first ones there lah. Kau main lah. Adam main lah. How was it? Macam itu juga. Kau tak try? Ini yang kosong-kosong. Kau tak try? Tak lah, kasi budak main. Nanti aku nak main soal leceh. Kau tak try? Tak, peratur panjang. Ya. Okay lah. So June holiday So tadi kita buat apa June holiday. June holiday lah. June holiday. Apa lagi aktivitas yang korang buat? Aktivitas. Korang pergi mana June holiday? Tak. Okay, aku Anak tak holiday. Anak kau tak holiday Tak lah. dia ni everyday holiday. Holiday Engkau nak pergi mana? Aku pergi East Coast Park. East Coast Park. Picnic. Family picnic. Memanglah yang naik basikal tu basikal. Okay, Best naik basikal tu. senang cakap, kita memang tak plan sewa basikal. Asal? Tapi because kita nak santai-santai aja. Selalu gitu. Siapa yang nak main basikal, sewa lah. For example, Hadiah nak main basikal, kita sewakan lah. But kita pakai yang app punya, cheaper lah. Hello bike atau any wheel lah. Jadi kita Tak bestnya? best juga laju lah. Tapi dia punya wheels very thin lah. So kalau macam dia punya surface is wet, nak kena baik sikit lah. Ui. This Hello Bike ni aku pernah nampak. Sorry aku cut kau punya story. Boleh. Because of bike punya story lah. Aku sekali aku jalan daerah rumah aku, pergi ke MRT somewhere in near City Square Mall, dekat rumah aku lah. Okay, so Farrer Park MRT. Farrer Park MRT. So kat sana ada Hello Bike ni semua lah. And the one that's usually using it foreigners. Kan? Okay. To commute lah. To commute. And aku nampak ni kena cerita off cast lah. Dah. Apa sial? Nanti ada orang cakap engkau macam tak give it all. Give it all lah. Hot lah dia tu. Badan baik lah. Dia exercise hari-hari. Aku was like, uish. Foreigner lah. Apa expat ke? She's probably Indonesian or what, I don't know lah. Like, aku tu, ui. Tunggu kat iman aku. Dan kau tak naik train, kau naik Hello Bike, kau kejar dia. Tu kau macam hello. Okay. So encourage tu korang semua lah, exercise lah. Tapi Alhamdulillah, iman kau kuat lah. Okay lah. Bagus lah. Ada kesedaran ni. Pasal kau nampak, kau tengok dia, kau tak clip tu, kau switch kau pay view ber. Betul. Aku apa lah dia bilang nak bilang of course apa. Nanti of course dia bilang dia cerita. Tak, the thing is dia switch view bukan kat lain, from top to bottom. Ui. Diorang dah suruh lower my gaze, front to back lah. Lower your gaze. Ya. Unfortunately the lower part is the one that's Dia tengah cycle. Yalah, it's that's only right. natural lah. It's natural lah. So it's biology lah. Biology lah. Exercise more. Babuji lah. Bujing. Okay, balik pada picnic kau. Apa aku piknik? Okay, ya. Basikal. So aku bawa Bak sopan aku kata. Sopan tu. Aku bawa mak bapak aku lah. And bapak aku memang susah jalan. Jadi kita supposed to cari tempat dekat toilet. Tempat tu memang dekat toilet, tapi dekat untuk kita. Tapi bapak aku jauh. Pasal the thing is, bapak aku nak kena jalan pakai tongkat and very slow. And dia tak boleh bawa wheelchair for some reason. That wheelchair dia tak boleh bawa because of rumah isu lah. Dekat rumah yang dia tinggal tu lah, ada isu dengan wheelchair lah. Senang cakap, tak boleh bawa wheelchair. So macam yang wheelchair story ni macam lagi best. Of course dia bilang lah, of course. Apa orang kata Poker Raw. Nanti habis cerita ni. Nanti boleh episod lain. Nanti kita tarik balik. Episod lain kasi diorang tunggu. Tunggu nanti. Kalau nak bawa pasal tu wheelchair, lampu ni kena tukar merah dengan fiery orange. Marah. Boleh. Bingit betul. Kau dah tunggu kan. Dalam mana tahu tak buat bingit betul. Tapi kena tukar nama lah. Okay, apa kita end ke episod itu kita buat. Tak boleh gitu. Jangan. Biar dong kena tunggu. Kena sabar. Nafsu kena sabar. Sabar pada iman. Jadi aku dah nak hantar bapak aku pergi toilet. Dah nak more than 5 minutes. Belum sampai toilet lagi. Dan nanti aku macam lepas tu bila nak game, ni kesian juga. Dia nak kena, tak boleh terus pergi toilet. Dah sampai toilet pun dia kena duduk dulu. Sebab dia dah penat. Yalah, catch the breath lah.
can you imagine dia nak pergi toilet tapi because dia penat dia duduk dulu, dah rest baru dia sambung dia punya journey pergi ke dalam toilet. So in all I think it will take about maybe 10 minutes or more than 10 minutes. And dia akan rasa penat. So sebelah toilet tu kedai basikal sewa. Aku ternampak yang basikal 4 pack cycling tu. Yang macam basikal ada steering wheel lah. Side by side dengan ada perkemahan. Roof lah, roof. Roof bahasa Melayu apa? Rooftop. Agar, atap. Atap apa yang boleh makan? Atap cik. So aku pun enquire. Aku tengok okay 1 jam 40 okay lah. For the day aku, tapi 41 jam. Aku nak kena bilang baji dalam 1 jam ni baji kencing lah banyak-banyak. Apa tu jangan kencing. Pasal ni 40 je. So bapak aku cakap tak apa. First aku tanya baji boleh panjat tak ni benda. So memang susah nak panjat tapi dia manage tu panjat. Boleh duduk. So dia dah duduk. Okay, go. Aku akan bayar lah. Sorry. Is that the only one yang ada macam tempat duduk? Yes. Okay. Ada macam tempat yang duduk. panjangnya lah. Yalah, yang for elderly tu duduk lah. Yang duduk bicycle chair. Satu duduk, lepas tu belakang, lepas tu sebelah, lepas tu depan lah, macam square lah. So okay, aku dah ambil and bapak aku cakap tak apa, dia nak bayar. Aku pun cakap tak apa, tapi bapak aku paksa nak bayar. Okay fine, dia nak bayar. Dan nanti aku boleh upkan lagi 2 jam lah. Bapak aku pun bayar, kita boleh just $80 lah. It's okay. 80 tau. Tapi dah tak bilang dong. Dah sana lagi murah. Seksi. Lagi seksi. Bodoh sah. Habis? Kau cakap gitu aku dah terbayang kau. So kita ambil. Shout out to me lah. Lepas tu it's fun. Aku kira dah patah balik bawa tapi balik. susah kan nak pedal. They say macam dah, but provided everybody pedal together lah. Easier lah. That will be easier lah. Easier. Because why dia kau nak kena pakai steering wheel apa untuk dia liposaktif punya theory lah. It's easy lah. Mechanical betum. Korang tak tahu, korang Google lah. Nanti aku tanya easy lah. Okay. So aku dah bawa balik. Bapak aku gunakan tu cycle machine, whatever you call it. And the good thing is budak-budak boleh main-main lah. Kasih budak-budak main, pakai semua. Aku tengok budak-budak pun dah enjoy, kedepak-kedepu. Aku nak hantar balik basikal, budak-budak pun patah balik lambat. 3 jam 120. But it's okay. Aku happy because aku dapat gunakan tu untuk hantar bapak aku pergi toilet, hantar bapak Helmi pergi toilet. Budak-budak hantar bapak Helmi pergi toilet is anak dia. I think Amjad ke Helmi, I forgot lah. Cuma aku tumpang kat tepi je lah. Kacau-kacau je. Aku tak hantar. The bicycle serve that function lah. Aku dapat hantar my another uncle pergi toilet. My auntie pergi toilet. And then budak-budak pun dapat pakai. So pada aku worth it lah. Ada tenti. Aku dapat tengok budak-budak happy, dapat serve the function, senangkan bapak aku pergi toilet semua. Orang tua pergi toilet. I think worth it lah. Sekali je pun. Bukannya next week nak kena buat lagi pun kan. Ataupun next month. Next month lah. Possible lah. Kita pula pergi toilet je. Kemudian kau 60, bapak kau 60 lah. Tak, bapak aku takkan aku minta lagi. Bapak aku bayar 50. Dia minta budak-budak seorang 10. Diorang yang buat lambat apa? Budak-budak tu kau anak aku juga. Dia yang buat lambat. Anak tu je pada aku. Aktivitas once in a while lah. Okay lah, once in a while okay lah. Aktivitas di beach memang selalunya lepak, makan, cekik mentang kedara dengan karaoke. Itu memang biasa. Kau nak tak mandi laut lagi? Helmi mandi. Aku geli. Bukan geli, aku suka. Aku malas nak tukar. After that nak mandi. Okay, why? Maybe kalau rambut aku pendek aku okay. Rambut aku kalau dah kena air ni semua, I have to shampoo and condition my hair lah. Have to sah. Memang leceh. So there's also the reason that aku tak mandi. Helmi mandi dengan bapak dia. But there's another activity yang unforeseen aktivitas. Aktivitas unforeseen. Kau ada buat 10. Buat cakap. Aktiviti yang aku maksudkan adalah Allah.
Aku ada anak saudara aku, dia bawa tembak. Ini aku nak tanya sebenarnya. Tembak ni bukan tembak sebarang-sebarang. Tembak ni bukan tembak caleh-caleh. Tembak ni bukan tembak ayat, bukan tembak sepancit punya belet, bukan tembak tempek. Salah. Yeah, I saw that story. Tembak dia ada macam bulat, berbentuk berbola. Yalah, pellet lah. And berbola tu bila dah kena dia akan splat. Air akan keluar. Yalah. The thing is, sakit lah. boleh jadi sakit. Jangan shoot kat mata lah. Jangan shoot kat muka lah. Senang cakap, shoot kat belakang pun boleh sakit. Ya, biasa. Aku tak terlintas pun nak main tu benda. Sekali sudden blue moon, anak aku yang nombor 1 dah alih-alih kejar aku dengan timbak. Aku pun apa lagi, nak kena self defense lah. Kita kan belajar kat Sispec. Aku tak pergi Sispec lah. Ada pergi Kau pun dia Step tak pergi. Jadi aku Saya dengan tak cakap Sispec. dengan secara naturalnya, reaksi naturalnya, ya ini biasa. Secara naturalnya aku pun kena lari. Dari lari. Amjad pun masuk, dah kejar aku. Adik ipar aku masuk, dah kejar aku, semua dah kejar. Aku pun dikejar, aku join orang jogging. Jadi bila aku join orang jogging, orang tak akan boleh tembak pasal dia takut kena orang. Aku kejar, aku dah start kejar balik, counter balik, kejarkan tu tembak apa. The best thing about that tembak, bunyi dia sui lah. Bukan exact macam ini. Itu tak sui. Itu sway. Ya, itu tak sui. Itu tapi macam dia lagi negeri tapi sui. kat India tu. Ya. Oh, itu macam kita pergi India. Macam ni lah. Ni sui. Jadi kita dah gaduh. Bukan gaduh apa, dah jadi kejar-kejar, main tembak-tembak semua. Dah kira kita ada bunyi tembak, tapi itu untuk Tash, kau buat kelakar sikit. Dah tembak. Rebutkan tu tembak. Sampai ke bawah, aku pun jatuh, tembak pun jatuh, dia rebut tangan, dah 4 tangan dekat tu tembak, 5 tangan, 6 tangan, aku Amjad, adikku, anak aku semua dah gede. Tembak pecah. Tembak pecah. Macam siap. Anak saudara aku punya tembak pecah. Kesiannya. Kesian, tapi aku feel bad lah. Habis kau tak belikan balik? Nak belikan lah ni, aku tengah tunggu Shopee discount lah. Shopee discount. Ya, aku memang nak belikan lah, tapi yalah. Pasal kesian apa? 2 minggu 7-7. Ya. Betul juga. Bila-bila lah. Jadi itulah aktivitas yang kita adakan di laut, yang part tembak tu memang unscripted lah. Unforeseen circumstances. Aku nampak macam korang paling excited kan. Yes. Aku nampak bini kau post. Dia cakap apa tau? Dengan anak sendiri pun kalah. Ya, memang aku tewas. Jatuh. Kau jatuh. Dia pecah apa? Pecah in half ke macam dia mekanisme rosak? Dia bukan mekanisme boleh pakai. Cuma tempat nak letak bawah dia tu, magazine dia ada dia punya macam so-called bracket tu pecah. Tempat letak bullet dia pun pecah. Dah tak sui lah. One of the story aku macam buka sound dia lah. Story-story kau ni, antara story-story kau ni lah, tak semestinya daripada kau punya profile lah. So aku tengah tengok story tu, lepas tu aku dengar ada perempuan punya suara bunyi, asal kau shave? Dan lelaki tu jawab, asal tak boleh pula. Yang cakap asal kau shave tu kawan-kawan. Yang chill tu Elmira. Syarat Elmira. Punchline dia aku dah cakap yang adik kau cakap. Pasti dah tak answer pergi. Shaven Haven tau. Shaven Haven. Atas bawah boleh cakap apa? Atas bawah. Yalah, kau dah lupa last episode. For the fun fact, ini adalah 1 hari selepas Bushman. Jadi itulah aktivitas aku lah. Itu adalah perkongsian lah daripada Hype Banger tentang aktivitas-aktivitas yang dia mengadakan. Mengada-ngada kau ni. Diadakan. Diadakan di bulan June holiday. Kita akan kembali dengan Touch punya story. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali besok lah. Kau tunggu je lah besok. InsyaAllah lah. Tak lama, besok je. Jangan ke mana-mana.
Podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh SPS Realtors. Untuk khidmat jual beli rumah, sila hubungi mereka di 8688-676. Alright, kita hari ni bersama Kak Syahira daripada SPS Realtors. Assalamualaikum. Cuba kita ada Abang Nias. Kita ada Kak Syahira pula. Yes. Lady Boss. Lady Boss. Aku nervous sikit. Kenapa? So topik malam ni engkau yang cakap. Aku cakap. Silakan. Topik malam ni, when a sole property owner passes and becomes mentally incapacitated, what happens to the property? Okay, this topic is something that I want to discuss because is a topic yang tak banyak orang nak discuss. They find it a bit sensitive lah. Okay. So I purposely bring it into my product talk because I want to create this awareness to all these especially for those because it's happening sellers. happening. It is happening and it is ongoing also for me currently. So you were asking just now what will happen, is it? What was the question again? So basically what happens to the property? Sole owner lah. Okay. What happens when the sole owner of a property pass away? Okay, kalau dia pass away, automatically the property will be frozen lah. Frozen. That means you cannot do anything to the property at all until an administrator is assigned. Yes, is assigned. There are two types. Okay, there are two types of. They call it, one is grant of probate. Okay. And the other one is letter of administration. So what's the difference between grant of probate and a letter of administration? Okay. Administration. Grant of probate. Grant of probate is by will. That means is already sebelum the owner pass away. The owner pass away, they already make a will. So it is that means so it's clear cut lah. It's clear cut. Letter of administration means you have to find the right person, assign the right person to what you call that? Be the administrator. To become the administrator. Yeah. So satu is just pakai will. Yes. Lagi satu you have to grant of probate. That means dah ada will lah. That means sebelumnya the seller or the owner of the property pass away, he already make a will. That okay, kalau anything happen to me, this is the person that is going to take care of my property and all that. Okay. Alright. Okay, then what if the owner didn't die but become mentally incapacitated? This one. The difference. This is what I just recently went through. Okay. An owner who found out that they have cancer. Doctor kasih about another 4 more months or 5 more months to live. They did a LPA. They call it lasting power of attorney. Okay. Lasting power of attorney is, that means when she become in a state where unfit anymore to make decision on her property and all that, right? This letter of lasting power of attorney will come in. That means you will make decision for this person yang have lost the mental capacity to decide on dia punya property, dia punya savings. It is not just for property. Lasting power of attorney, it covers everything. Your savings, whatever decision that is good for you, the LPA, whoever that is assigned as the LPA, can come in and make decision. So when you say not it's not physically fit, it's like you're not mentally able to make a decision on your own. Dia tak boleh, dia dah tak ingat ke, dia dah sakit ke, he's on morphine or things like that. So this is a part where the LPA is the person who has been assigned as the LPA will come in and make decision for this seller or owner lah. So these dorang make this lasting power of attorney decision before they are before they unfit. are correct. Okay. If happen that they didn't make this LPA, but then the owner went into that state. That means this owner, this family members, that one is a bit more lengthy. They have to apply for this thing called deputy. So they have to do this. They have to assign. This one will take very long. Maybe 1 year. With the legal side and all that. Yeah. So it's different. Nothing can be done to the property once if LPA not done. And the owner become unsound or lost that capacity to make decision. Yeah. So why is this so important for property owners? It is very important. Why I say it's very important, especially let's say we talk about LPA.
sometimes when you jatuh sakit, and then the financial issues come in, your medical bills, your family around you are handling all these payment, and there's no LPA done for you. There's no decision maker lah. Tak ada orang boleh decide kan. So everything nak kena on the head of the family members lah. So if you have an LPA, because LPA right doesn't mean you tengah sakit baru you buat. When you are still able, you are still sound, and you are still healthy, it is good to have this LPA lah. Even right now we can do it for yes, family. Yes, correct. Macam ibaratkan sediakan payung sebelum hujan. Betul. Yeah. Very deep. Yeah. Very deep So lah. this is something that I want to bring it out there, because ada orang semua ingat, oh kalau dah sakit baru kita buat LPA. Actually that's not true. It's best to prepare all this before anything happens. Sama macam will lah. Yeah, it's the it's same like thing that. lah. Yep, correct. Okay. Ada orang macam fikir this one won't happen to me. Ini kalau dah terjadi, tak ada, sudah leceh. Yeah. So apa lagi? No. So if you guys have any queries or question and you fall into this situation and you want to know more how to handle this situation, you can contact SPS Realtors at 8688 676. Thank you.